Ni V8 ni tak V8 je tak kawan, tak V8 tak kawan. Kau datang sini jap. Kau tahu tak V8 kau ni siput je. King Kapchai versus BBNU V8. Simple je aku nak cakap. King Kapchai ni datang dengan 150cc, ada liquid cool, lepas tu ada VVA. Kau nampak tak betapa powernya motor ni? Untuk BBNU ni pula dia datang dengan 135cc, ada juga liquid cool, tapi dia tak pakai VVA, dia pakai fuel injection. Kiranya jimat minyak lah motor ni. Walaupun V8 dah upgrade, dah ada fuel injection, tapi tetap slow juga kena berlumba dengan Y15. Kau benda lah. Bab maintenance ni pula, King ni dia makan kuat sikit lah sebab CC pun besar kan. Untuk LC ni pula dia jimat lah sebab CC pun kecil. Cuba kau buat research sikit, janganlah nak malas sangat. Harga kedua motor ni pun tak beza jauh pun, beza dalam 2k je. So kesimpulannya kalau nak power, nak padu, ambil je lah Y15 ni. Even LC pun dah upgrade, dah ada FI, tetap tak boleh nak potong dengan Y15. Tapi kalau nak relax, nak santai, nak pakai untuk daily use, boleh je pakai LC ni, tak marah pun. Yang marahnya sebab korang tu yang poyo sangat. Dah lah, kalau berminat datang je. Bye bye.